Hai guys, selamat datang ke di channel. Okay, malam ni aku nak buka satu lagi parcel. Yang ni aku beli power bank. Okay, aku beli power bank 80,000 mAh. Sebelum ni aku pakai Rimac 60,000 mAh. Okay, Rimac 60,000 mAh. So sampai sekarang masih okay. Okay, cuma aku beli yang baru ni sebab aku nak upgrade kepada 80,000 mAh. Okay, actually aku nak beli yang 100 tapi 100 punya dah habis. Okay, alright. So yang ni aku beli brand Wacom. Okay, Wacom. Sebab apa aku beli brand Wacom ni? Sebab aku ada tengok TikTokers. Okay, kalau korang kenal ni Ahmad ni, okay, YB Maju Sing. Dia ni memang buat review jujur lah dekat TikTok. Okay, dia banyak bongkarkan macam power bank yang brand murah-murah kan. Okay, yang brand murah-murah yang diorang jual, contoh diorang jual power bank tu ada 60,000 mAh dengan harga yang murah lah. Okay, tapi bila dia ni review, Mamat ni review, dia buka dalam power bank tu, dia nak check battery cell, rupanya tak cukup pun 60,000 mAh. Okay, biasanya banyak scam lah yang murah-murah tu, jenama-jenama baru kan, banyak scam. So bila dibuka tu bukan 60,000, contoh dalam tu ada 30,000 mAh je. Okay, tapi bila iklan dia orang tulis, bila dekat power bank kat luar tu dia tulis 60,000, padahal dalam dia battery cell ada 30,000 je, tak cukup kan. So macam ditipu lah. Jadi ada satu power bank ni yang dia review. Okay, jenama ni Wacom ni. Okay, jenama Wacom ni. Yang ni dia dah check battery cell, memang betul lah, dia tak scam. So jenama ni salah satu jenama yang dia recommendkan lah untuk kita beli, supaya tak kena scam lah macam brand lain. Okay, so aku terbeli satu sebab aku memang nak upgrade aku punya power bank. Okay, senang nak bawa camping, lama sikit pakai ataupun banyak sikit benda kita boleh charge. So aku beli yang 80,000 mAh brand Wacom. Macam biasa kita akan buka kotak dan kita tengok macam mana dia punya power bank. Kalau silap aku beli yang macam ni lah, macam ni. Okay, ni harga-harga dia. Oh, ni ada dua je kat kedai ni. Dia actually banyak, ada 100,000, ada 80,000, 60,000. Alright, let's go guys, kita buka kotak dia. Kita tengok apa yang ada kat dalam. Okay, attention, apa ni? First use, finish the battery until 0, then only start recharge to repeat. Oh, dia suruh kita guna dulu. Okay, apa yang ada ni guna dulu sampai 0%, lepas tu baru kita charge barulah. Suddenly drop 50. This is not faulty issue, just need to finish battery charge tu. If you are facing the problem, you're unable to charge. The list of not supported charger: Oppo, Realme 4E, all the iPhone charger both. Okay, tak apa, yang ni dia punya ni lah. Kalau ada apa-apa yang berlaku kan, untuk penggunaan power bank lah. Alright, untuk yang baru nak guna ni, kita guna je apa yang ada bateri dalam ni. Bila kosong baru kita charge, jangan charge terus. Alright, so guys, ni dia kotak dia. Wacom King Kong 80,000 power bank. Oh, King Kong Okay, dia 27,000 watt. Dia 27 watt. Okay, so ni apa ni? Strong LED flashlight. Okay, emergency lighting outdoors, WP99. Alright. Okay, ni sama ke macam YB Sing tu? Macam lain Okay, so ni ada dia punya hologram Wacom super fast charging 80,000 mAh. Okay, let's go guys, kita buka dia punya kotak. Kita tengok apa yang ada kat dalam. Mestilah ada power bank je kan.
Okay, jom kita buka. Wow, nice. Sebab dia ada ni. Dia ada tangkai, geng. Boleh bawa. Ni dia, Wacom 27 PGW fast charge, guys. Dia ada power bank dalam kotak. Lepas tu dia ada USB, kabel, USB A Type C untuk kita charge kita punya power bank. Dan dia bagi ni manual. Manual. Lepas tu dia punya certificate. Dia dah QC ni kan. So ni dia power bank Wacom. Ini review memang mantap lah semua, geng. Kau nak cari power bank yang kau nak bawa camping apa kan, kau belilah jenama ni. Rimac pun okey. Rimac ni pun okey. Sebab YB Maju Sing pun pernah cakap Rimac adalah antara brand yang trusted, basis trusted, Wacom pun trusted. Yang lain aku tak pasti lah. Kau kena tengok dekat Maju Sing tu lah. Ui, berat. 80,000 mAh. So dekat sini ada LED, ada screen LED. Kenapa cala ni? Ada plastik ke? Dia ada plastik. Okay. So ni dia. Berat. Nampak? Dia punya power bank pun nice. Nampak? Nice. Dia punya ni. Okay, so dia ada tangkai. Lepas tu kat bawah, kat belakang ni dia tulis 80,000 lah. Okay, 80,000 mAh kapasiti dia. Alright. So model WP99. So dekat atas ni ni ada ni lampu kot. Okay, ni lampu. Dia ada berapa port ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 port. Okay, ni output. Ni apa ni? In. Ni in. Ni apa ni? Tak nampak. Ni IP. Ni iPhone kot. IP. Okay, ni Type C. Ni IP. Ni in untuk kita charge kita punya power bank lah. Yang ni. Ni in out boleh. Dua-dua boleh. Type C ni dua-dua boleh in out. Ni in. Kenapa in? IP ni apa? Tak apa. Yang ni kita boleh tengok dekat dia ada bagi apa ni, manual kan. So korang boleh rujuk lah dekat manual. IPH output. Tuh kat sini dia ada tulis, nampak. Tapi sekecil-kecil alam lah. Okay, IPH output. Output. Betul lah tu. Untuk apa? iPhone kot. Okay. Sekecil-kecil alam aku tak nampak, geng. Tak apalah. Okay, then nampak ni output 1, 2 USB A semua. Okay, so kita try on power bank. Tekan lama dia akan nyala emergency light. Ini memang penting lah untuk camping. Lepas tu dia akan keluar lah dekat dia punya LED ni, indikator ni 100% bateri. So apa lagi? Yang ni. Ni dia punya ni lah, kecerahan lampu. Ni untuk SOS. Kau tekan sekali je, dia akan tukar mode. Yang ni terang, yang ni kurang sikit. Yang ni dia blinking. Ni blinking. Okay, so nak off, tekan lama. Okay, now kita try charge kita punya ni. Ni apa ni? Betul lah. Yang tak boleh masuk tadi.
So kita try charge kita punya handphone. Okay, charge handphone. Okay, dia memang boleh charge berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. IP ni terserah aku untuk ni lah, untuk iPhone. Terserah aku lah, nanti aku nak try dengan member punya. So sekejap. Okay, yang ni okay, nice. So memang senang lah ada ni, sebab aku tengok review YB tu, YB Manjusing tu, dia kata yang ni mungkin boleh tahan 4 hingga 5 hari lah, confirm. Dan kita boleh charge banyak-banyak device kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Ini in. Oh, ni untuk charge ni pakai kabel IP kot. Okay, kita try charge plug power bank ni. Okay, tengok kalau charging dia keluar macam mana kan. Nak tengok dia charging macam mana je dia keluar. Dia tunjuk macam mana. Tu dia kan ada kat sini, ada tu PD hijau. Dia tengah charge lah tu. Oh, yang satu lagi tu, yang ni Type C gang. Yang ni micro USB. Micro USB yang ni, terserah aku lah. Kita close up dekat sikit. Okay, dekat sikit tunjuk korang. Okay, nampak kan? Yang ni output 1. Okay, output 1, output 2. Ni output 2. Yang ni untuk Type C. So yang ni untuk micro USB micro USB. So yang ni IP ni mungkin lightning kot Ini aku tak sure. So yang ni output 3, yang ni output 4. So yang ni lampu lah, lampu emergency. Okay, banyak port, so senang untuk korang charge kalau dekat outdoor. Okay, harga yang ni aku dapat semalam tengah sale. Okay, tengah sale, so aku dapat murah lah juga. Okay, dapat untuk yang RM80,000 RM138.89. Kalau tak, harga dia 100 dekat 160 untuk RM80,000. Betul lah, lightning. Okay, yang tadi tu lightning, ada lightning. Siapa yang ada kabel lightning, korang boleh charge power bank ni. Alright. So macam biasa guys, kalau korang nak beli, aku akan drop link kedai dekat description. Okay, kau pilih lah dekat mana, dekat Shopee ke, dekat TikTok ke, dua-dua ada. Alright. Okay guys, tu saja aku nak share untuk malam ni. Thank you for watching. Bye bye.